Semua orang mengetahui punca perselisihan antara Tun Saban dan Sultan Muzaffar Shah apabila Sultan berkehendakkan anak beliau, lalu muafakat pun terlerai. Tun Saban berkubu di Temong dan apabila titah dikeluarkan bahawa sesiapa yang berjaya membunuh Tun Saban akan dikurniakan jawatan bendahara, maka Megat Terawis pun menyahut seruan tersebut. Tun Saban pun berundur ke Temong lalu didirikannya kubu pertahanan dan dari situlah beliau menzahirkan penentangannya. Setiap hari Tun Saban akan muncul di atas kubu 3 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dengan persalinan berwarna hijau, pada waktu tengah hari dengan persalinan berwarna putih, dan pada waktu petang dengan persalinan berwarna merah, memperlihatkan dirinya tanpa berselindung seolah-olah menunggu apa jua ketentuan yang bakal berlaku. Kubu Temong pun kekal berdiri dan penentangan itu tidak pernah reda. Dalam masa yang sama, Megat Terawis telah sampai ke Temong dan mengintai dari tempat yang terlindung. Hari demi hari beliau memerhati kemunculan Tun Saban di atas kubu, mengenal pasti waktunya, mengukur jarak tembakan, dan menunggu saat yang paling sesuai untuk bertindak. Setelah beberapa hari berlalu dan rutin Tun Saban tetap tidak berubah, maka saat yang dinantikan pun tiba. Pada suatu petang, ketika Tun Saban muncul di atas benteng dengan persalinan berwarna merah seperti kebiasaannya, Megat Terawis pun mengangkat istinggal lalu dilepaskannya satu tembakan ke arah Tun Saban. Peluru itu mengenai dada Tun Saban tetapi tidak telap, lalu jatuh ke tanah di hadapannya. Tun Saban pun mengambil sendiri peluru tersebut, dan setelah diperhatikannya, didapatinya peluru itu bertulis ayat, "Inilah peluru anak Raja Pagaruyung." Barang di mana ia terjatuh, disitulah tuannya menjadi pembesar. Tulisan itu tidak menyebut nama sesiapa, dan Tun Saban tidak mengetahui dari arah mana datangnya tembakan tersebut. Namun sebagai seorang pembesar yang lama bergelumang dengan adat dan siasah, Tun Saban memahami bahawa tembakan itu bukan sekadar cubaan membunuh, tetapi alamat bahawa pertikaian ini telah pun sampai ke penghujungnya. Maka difahaminya bahawa soal yang lebih besar bukan lagi mencari tangan yang melepaskan peluru, tetapi bagaimana kesudahan ini akan menentukan nasib zuriat dan keseimbangan negeri. Dalam keadaan cedera, nak ajar sejarah lebih mudah? Semua koleksi video ikut buku teks sekolah rendah dan menengah ada di cikgushare.my. dan hampir ke penghujung hayat, Tun Saban pun membuat keputusan sebagai seorang pembesar, bukan sebagai orang yang dituaskan. Lalu disuruhnya orang memanggil Megat Terawis, seorang yang telah lama diketahui rapat dengan istana, untuk datang menghadap. Apabila Megat Terawis hadir, Tun Saban pun menyatakan bahawa segala yang berlaku biarlah ditamatkan dengan adat, agar pertumpahan darah tidak berpanjangan dan permusuhan tidak diwariskan kepada generasi kemudian. Maka dimintanya Megat Terawis mengahwini puterinya yang bernama Tun Bongsu Bangsawan sebagai ikatan penutup kepada perselisihan yang telah berlaku. Permintaan itu diterima dan perkahwinan tersebut pun disempurnakan di hadapan Tun Saban sendiri. Tidak lama kemudian, Tun Saban pun mangkat dan dimakamkan di Cangkat Merah di Hulu Perak. Dengan kematiannya, penentangan di Temong pun berakhir dan kubu itu kehilangan maknanya sebagai pusat kuasa. Setelah khabar kematian Tun Saban sampai ke istana, maka titah pun dilaksanakan sebagaimana yang dijanjikan dan Megat Terawis dikurniakan jawatan bendahara Perak. Maka berakhirlah satu penentangan dan bermulalah satu susunan baharu dalam pemerintahan negeri Perak.